Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat, semoga sihat sejahtera pagi ni. Okey, Waroti Kelantan hari ni hari Rabu, Waroti Kelantan. Kita ada menu sup daging makan dengan kutiau, bihun, ada mi, padu punya sup. Lepas tu kita ada roti canai. Kita ada roti canai, capati. Kita ada capati pagi ni. Capati gebur-gebas. Kita ada pekngah. Ni pekngah. Pekngah murah saja, RM1.50 satu. Pekngah kelapa. Lepas tu ada capati capati gebur-gebas. Kita ada lagi nasi kerabu. Nasi lemak. Ni nasi lemak. Nasi kerabu ikan. Nasi kerabu ikan boleh, ayam goreng pun boleh. Ni ayam goreng. Kita ada nasi dagan. Nasi dagan pun ada. Nasi dagang pun ada. Kita ada laksam. Ada laksam. Ada bihun goreng. Ada bihun goreng. Sahabat, mana yang nak sarapan pagi di Waroti Kelantan boleh datang. Kita buka 6.30 pagi sampai 12 tengah hari. Sahabat boleh support boleh support Waroti Kelantan. Kita ada nasi dagan. Pagi ni kita ada nasi dagan. Nasi dagan kita buat 3 kali seminggu. Hari Rabu, hari Sabtu dan Ahad. Ini gulai nasi. Gulai ikan kayu. Ya, Cik Lan. Okey, sahabat. Kita ada nasi dagan. Nasi dagan. Cilan nak apa? Nasi dagan. Laksam. Berapa? Laksam Cilan. Nasi dagan. Sekejap nak. Air? Tak ada? Lah. Macam mana lah? Okey ah. Ni Astro. Okey sahabat, mana yang nak sarapan pagi boleh datang Waroti Kelantan. Lepas sarapan boleh mengurut kita ada mesin urut. Untuk yang lengah-lengah badan, sakit urat apa semua, boleh cuba mengurut. Okey, itu sahaja sahabat untuk perkongsian pagi ni. Assalamualaikum.